Kata samaan kuadratik bentuk jadual. Ping 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 pong 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 ting ting. Wih. Berdasarkan buku nota 4 Admaths dan buku teks. Contoh soalan. Dua bentuk terfaktor diminta kurang daripada kosong. Sebelum mengisi bentuk jadual, di bahagian atas tulis julat nilai X. Apa yang akan ditulis di sebelah atas adalah julat-julat nilai X. Tapi untuk dapatkan idea, kita buat garisan lurus dari sebelah sini X negatif 4 dan ini X sama dengan 1. Buat tanda pada garis nombor negatif 4 dan 1. Padam padam. Julat sebelah kiri diwakili oleh X kurang sama dengan negatif 4 dan ini ditulis dekat sebelah sini. Ruangan tengah pula, X di tengah lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari negatif 4. Sama dengan. Nilai ini ditulis dekat tengah-tengah. Sebelah kanan, X lagi besar sama dengan 1. Sebelah kiri akan diisikan dengan semua ini secara berperingkat. Yang pertama, yang kedua, dan semuanya. Sebentar nanti kita akan mengisi nilai dekat dalam sini dengan tambah ataupun tolak nombor kita tidak ingini. Caranya, untuk X kurang daripada negatif 4, contoh nilai ialah negatif 5. Negatif 5 dimasukkan ke dalam sini, tekan kalkulator, dapat negatif 1. Hanya tulis negatif. Negatif 5 tadi masuk dekat sebelah sini. Negatif 5 tolak 1. Negatif 6. Tulis negatif. Seterusnya, satu contoh di tengah-tengah. Paling senang, kosong. Kosong ganti dekat yang pertama. Kosong tambah 4, 4. Hanya tulis positif. Nilai kosong tadi masuk sebelah bawah. Kosong tolak 1. Negatif 1. Hanya tulis negatif. Negatif. Contoh sebelah kanan, 2. 2 masuk sini. 2 tambah 4. Positif 6. Positif. Tuliskan. Tulis. Akhir sekali nilai 2 masuk dekat sebelah sini. 2 tolak 1. Dapat positif 1. Tulis positif. Positif. Bahagian terakhir, darabkan 2 braket ni. Datang daripada atas dan bawah. Negatif darab negatif. Positif. Positif darab negatif. Jawapan tulis sini. Negatif. Positif darab positif ke arah bawah. Jawapannya positif. Oleh kerana soalan minta nilai kurang daripada kosong, iaitu negatif, jawapan kita ialah di tengah-tengah. Jawapan kita dekat atas tu. Itulah jawapan kita. Maka negatif 4 X 1. Selesai.